Tips macam mana nak jimat elektrik rumah korang masa musim raya ni. Siapa kat sini contoh dia nak balik kampung kan. Sebelum dia balik kampung tu, dekat rumah dia ni dia buka semua lampu sebab nak bagi nampak macam ada orang kan. Lepas tu takkan balik kampung seminggu kau nak buka. Benda kat hujung jari je sekarang ni. Tekan kat sini. Dah tutup dah. Tekan. Buka. Tak, ni bukan pasal lampu tau. Ni pasal plug guys. Kau nampak kat sini? Smart plug. Kalau aku tekan kat sini, lampu dia akan tutup. Kalau aku tekan lagi, dia akan buka. And this smart plug kan, macam ni je. Kau boleh attach dekat mana-mana device ataupun mana-mana barang yang kau nak. Pasang dekat sini. Letak je plug lampu ni. Lepas tu kalau korang nak on ataupun nak off, just guna phone korang. Off, dia akan off. On, dia akan on. Nampak? Laju kan? Oh, guna wifi ke? Tak. Kita buat flight mode. Okay? This one is a flight mode. Kita tutup dulu apps dia. Pergi dekat bawah ni, dia ada dia punya plug ni. Kita try on and off. Nampak? Flight mode. So, kalau korang balik dekat London sekalipun, dekat hujung dunia sekalipun, boleh connect dengan phone korang je. Selain tu, korang boleh schedule juga. Korang buat je. Pukul berapa korang nak buka, pukul berapa korang nak tutup. Nak buka selang sejam. Lepas tu nak tutup pun boleh. Pukul 12 nak tutup, pukul 2 nak buka, pukul 5 nak tutup. Terpulang dekat korang.